Di antara penyebab Nabi SAW murka, iaitu seseorang yang mana ia menjatuhkan kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam. Apa contohnya? Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum may yabi' aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallah tijaratak." Jika kalian melihat ada orang berniaga dalam masjid, masjid itu dimaksud adalah dewan solat ni. Bukan tempat parking tu, bukan masuk. Walaupun andaikan penuh, ternyata tempat parking tu penuh juga, tak, maksudnya ruang solat, roomnya ni. "Idza ra'aitum may yabi' aw yabta'u fil masjid." Kalau kau tengok orang berniaga dalam masjid, faqulu, doakanlah dia. Ucapkanlah, la arbahallah tijaratak, semoga Allah tak bagi keuntungan dalam perniagaanmu. Ini doa baik ke doa tak baik? Tak baik lah. Tapi ternyata bukan Nabi saja mendoakan yang tak elok, Nabi perintahkan umatnya, faqulu, ucapkanlah, la arbahallah tijaratak, semoga perniagaanmu tak dibagi keuntungan oleh Allah. Apa masalahnya? Menjatuhkan kehormatan masjid, kerana masjid bukan dibina untuk itu. Walaupun seorang ustaz, ni ada juga seorang ustaz macam tu, bukan di sini, ada tempat lain macam tu juga. Alhamdulillah jemaah, saya punya travel umrah, harga paket sekian, satu orang sekian untuk jemaah ini, nanti dapat diskaun, boleh daftar nanti ni. Niaga ke tak? Niaga ni. Alhamdulillah jemaah, saya ada bawa buku tu di sana, walaupun letak di luar, tapi dia iklannya dalam masjid. Kalau jumpa macam ni tak perlu dibeli, ucapkan, la arbahallah tijarata, semoga Allah tak bagi keuntungan dalam perniagaanmu. Tengok, Nabi benci dengan orang-orang yang menjatuhkan muruah masjid, muruah Islam.